Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar para penonton semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera lah ya. Jadi insya-Allah saya minta maaf tak dapat nak share episod yang sepatutnya dipostkan semalam, iaitu episod yang ke-21, sebab sibuk sikit kerja dan agak keletihan, jadi tak menyempat. Tapi ala kulli hal tak apa, jangan risau, alhamdulillah dah selesai pun. Maksudnya kalau para penonton dah dapat tengok video ni, maksudnya dah selesai di-post lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sambung siri Ramadan kita episod ke-21, iaitu Tadlis Syuyukh. Kita dah belajar sebelum ni hadis mudallas. Apakah itu hadis mudallas dalam kategori hadis daif, dan dia terbagi kepada 3 jenis. Mudallas yang berasal daripada perkataan tadlis, iaitu menukar. Jadi tadlis ada mudallas terbagi kepada 3 bahagian, iaitu tadlis isnad, kemudian kita ada tadlis taswiyah, dan yang terakhir untuk episod hari ini ialah tadlis syuyukh. Apakah itu tadlis syuyukh? Tadlis syuyukh maksudnya seorang perawi yang meriwayatkan sebuah hadis daripada gurunya, kemudian memberikan nama atau gelaran, nama gelaran atau kunyah. Kunyah ni maksudnya gelaran jugalah, sama je, cuma ada bahasa lain. Yang ganjil. Saya minta maaf, saya silap tulis. Yang ganjil yang tidak dikenali gurunya. Itu kerana gurunya merupakan seorang perawi yang dhaif. Okey, macam ni. Para penonton cuba bayangkan. Anda sedang belajar dengan seorang guru yang memang semua orang tahu dia ni lemah ingatan, atau dia ni memang seorang yang pelupa. Tetapi anda belajar juga dengan dia. Dan kemudian bila satu hari nanti awak nak ajarkan pula kepada orang lain, awak tak sebut nama guru awak tu dengan betul. Malah awak memberikan nama gelaran, jadi orang lain ingat, jadi orang lain tak kenal pun siapa dia tu. Jadi maksudnya, contohlah nama guru awak tu siapa? Okey, Muhammad bin Muhammad. Kemudian awak tukarkan. Jadi mungkin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad sebagai contoh. Ataupun Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad. Jadi nama dia sedikit pelik. Ataupun awak tukar nama, awak bagi gelaran lagi kat depan tu. Contoh, Abu Darda Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad. Padahal nama dia Muhammad bin Muhammad je, tapi jadi Abu Darda Muhammad bin Abdullah Muhammad. Dia senang cerita, itu gelaran lah tu, Abu Darda tu kan. Contoh Abu Darda ke, Abu Abdullah ke, Abu tu maksudnya bapa. Jadi kunyah ni, kebanyakannya orang Arab ni, dia akan menggunakan nama anak pertama sebagai dia punya kunyah. Contoh, kalau para penonton ada anak pertama, contoh anak pertama nama dia Muaz kan. Muaz. Kemudian jadi bapa tu akan dikunyahkan, biasanya orang akan panggil dia Abu Muaz. Dia Abu bapa kepada anak yang pertama tu. Itu contoh Muaz. Kalau Muaz lah kan. Kalau contoh yang lain, apa lagi? Contoh Ibnu Umar. Ibnu tu anak. Umar tu nama bapa dia. Ibnu Umar, anak kepada Umar. Itu contohlah kunyah. Itu kunyah. Jadi digunakan kunyah yang pelik-pelik. Tujuan dia supaya orang tak tahu siapa nama sebenar guru tu. Jadi bila orang tak tahu, okeylah ni kot kan. Nama ni macam menarik je. Boleh diterima lah ni. Itu contoh. Ada contoh ke?
Jawapannya ya, ada. Pada suatu ketika dahulu terdapat seorang ahli qiraat. Nama dia Abu Bakar Mujahid. Dia meriwayatkan daripada guru dia. Nama guru dia Abdullah bin Abi Abdullah. Ini kunyah yang diberikan kepada guru dia tu. Abdullah bin Abi Abdullah. Abdullah bin Bapa Abdullah. Jadi, tapi bila dikaji-kaji semula, rupa-rupanya guru Abu Bakar Mujahid tu bukanlah Abdullah bin Abi Abdullah, tetapi nama sebenarnya ialah Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Jadi kalau kita sebut nama tu Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani, orang akan kenal. Oh, dia ni seorang perawi yang daif. Jadi kalau kita ambil hadis daripada dia, confirm hadis tu akan jatuh kategori daif. Sebab perawi ini Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani seorang perawi yang lemah. Jadi bila seorang dah ada seorang yang lemah, jadi sanad tu jadi lemah. Jadi hadis tu pun automatik lah jadi jatuh kepada kategori daif, kan. Jadi disebabkan dia tak tahulah apa tujuan asal dia, kan. Mungkin dia nak glamour ke, ataupun dia tak nak orang datang kepada dia dan ambil hadis. Jadi dia tukarkan nama Abdullah bin Abi Abdullah. Tapi bila dah dikaji dengan lebih mendalam, rupa-rupanya nama guru dia tu Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani. Benda ni tak ada, kadang-kadang tak menjadi masalah sangat untuk disemak. Kerana di dalam ilmu hadis, dalam bab takhrij hadis ni, memang ada satu buku tu hanya kunyah saja. Kunyah orang. So contoh Abu Darda, kan. Abu Darda. Nanti kita bila buka buku tu, kita buka kitab tu, kita boleh cari siapa yang hidup dan ada gelaran Abu Darda. Dia akan keluarlah senarai nama banyak-banyak, ataupun Ibnu Umar ke, kan. Sebab nama orang biasa berulang-ulang, kan. Jadi akan ada banyaklah nama yang berulang. Jadi di situlah kita boleh semak. Jadi kita tahulah contoh, kan, Abdullah bin Abi Abdullah. Kita nak cari Abi Abdullah tu siapa dia, kan. Jadi kita pun carilah, cari. Nanti akan ada nama Abi Abdullah. Sebab dia bapa kepada Abdullah. Mesti ramai punya orang guna kunyah tu, kan, Abu Abdullah. Jadi kat situlah kita boleh cari, kita boleh semak. Jadi dalam ramai-ramai itu pula kita boleh cek pula dia ni lahir pada tahun bila, dia tinggal di mana. Jadi benda tu perlukan penelitian, pengkajian yang lebih mendalam lah untuk dapat kita kenal pasti sama ada dia tu boleh diterima pakai ataupun tidak. Jadi itu dah masuk dalam bab yang seterusnya, iaitu berkenaan apakah hukum tadlis alamak, minta maaf. Patutnya hukum tadlis syuyuh. Saya tulis pula. Tapi tak apa. Hukum tadlis syuyuh. Okey. Tadlis syuyuh. Boleh ke tak boleh kita nak riwayatkan? Boleh jadi boleh. Boleh jadi juga tidak boleh. Macam mana kalau boleh? Kalau boleh, itu mestilah menepati dua syarat ni. Iaitu seandainya perawi itu dapat dikenal pasti, dan perawi itu mestilah thiqah dan adil. Maksudnya, macam tadi, kan, Abdullah bin Abi Abdullah. Rupa-rupanya nama dia Abu Bakar bin Abdullah As-Sijistani. Jadi, bila kita dah dapat tahu siapakah nama sebenar dia tu, Abdullah bin Abi Abdullah tu, kita dapat tahu siapa nama sebenar dia. Jadi di situ kita boleh semak sama ada dia seorang perawi yang okey ataupun tak okey. Jadi kalau dia seorang perawi yang okey, dia perawi tu siqah, perawi tu adil, maka hadis tu boleh diterima pakai lah. Tapi kalau hadis perawi tu kita tak dapat nak kenal pasti, jatuhlah kategori tak boleh. Maksudnya perawi tu majhul, tidak diketahui siapa dia. Dia tak boleh lah. Tapi kalau dah dikenal pasti pun siapa perawi tu, tapi perawi tu tak siqah, perawi tu dhaif, sama juga dia akan jatuh juga dhaif. Jadi begitulah tadlis syuyukh. Okey,
Jadi cukup sekadar itu sahaja dulu. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana masih setia dengan saya dalam siri Ramadan #hadis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.